Hai semua, Natasha di sini yang bercakap. Hari ini kami ingin kongsikan satu kisah benar-benar memberi inspirasi dari dunia kecergasan. Seorang wanita yang berjaya membentuk tubuh yang menakjubkan hasil daripada usaha gigih, disiplin yang tinggi dan dedikasi yang luar biasa terhadap latihan. Tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan saluran ini kalau anda masih belum berbuat demikian. Ini sangat membantu kami. Maria Fernanda, yang lebih dikenali di media sosial sebagai Mafi Acuri, ialah seorang atlet dan model kecergasan yang berasal dari Colombia. Dia semakin dikenali kerana transformasi fizikalnya yang sangat mengagumkan. Sepanjang tahun-tahun kebelakangan ini, dia telah membina minat yang mendalam terhadap dunia kecergasan dan kini menjadi contoh ikutan ramai orang. Apa yang membuatkan Maria menonjol selain daripada tubuhnya yang sangat mantap ialah kepelbagaian bakatnya. Dia bukan sahaja melakukan latihan bebanan, tetapi juga aktif dalam Muay Thai, kickboxing dan juga CrossFit. Semuanya dilakukan dengan semangat dan ketekunan yang luar biasa. Dan bukan itu sahaja, dia juga sangat menyayangi kuda, sesuatu yang sering dikongsinya dengan para pengikutnya di media sosial. Dengan lebih daripada 440,000 pengikut di Instagram, dia sentiasa memberi inspirasi dan motivasi melalui gambar, video dan mesej-mesejnya. Sukar untuk tidak berasa bersemangat apabila melihat kemajuan dan kesungguhannya dalam mengekalkan antara bentuk abdomen paling ketara di internet. Kalau anda sedang mencari motivasi untuk memulakan perjalanan kecergasan anda atau untuk terus kekal konsisten, Maria Fernanda ialah contoh yang sangat baik bahawa dengan ketabahan, sesiapa pun boleh capai hasil yang hebat. Apa pendapat anda tentang kisah ini? Tinggalkan komentar. Anda di bawah dan jangan lupa untuk terus mengikuti saluran kami untuk lebih banyak kandungan seperti ini. Terima kasih kepada semua yang telah melanggan dan masih bersama kami dalam perjalanan ini. Jumpa lagi.